Cuma tengok jam hari-hari. Oh sini. Lu tengok ada apa? Tak beli Bik. Itu show ada apa? Gemuk-gemuk oh. 5.50. 5.50. Ha? Hang muhung gua. Dah macam-macam. Jagung pun dah. Yang satu harga 10 ah. Ni biru 4.50. Ikutmu. Saya pergi faham. Tak. Tak. Bonong-bonong. Ya, Mai. Weh, ambil kan, aku kenyang. Kenyang. Oi. Nah, angkat nanya. Bikin kutek ini macam 2.70. Baru. Banyak tu. Banyak. Banyak kawan. Ya lalam ini macam ada. Tengok. Ini satu apa ni? Hah? Apa ni? Angkat berapa? Satu 2 kotak apa? 2 kotak 30. Ya. 2 kotak 30. Bikin kutek 70. Ini macam 70. 2 kotak 30. Ya, banyak mulanya. Angkat 6 ah. 35. 1 kotak 50 5 kotak. Kawan. Bikin kutek ini macam ah. 30. Asing-asing. 4, coklat 4. Satu 10. Apa minyak ni? Boleh scan lah. Banyak pakai QR boleh. Ha, ni apa? Ambil kalau 2 kotak 25, 3 kotak 3. Coklat? Coklat 1.5. RM1.5. Boleh bayar QR lah? Cash saja. Cash saja? Ada cash? 50. Oh? 50. Yeah. Original? Cukup rasa boleh. Wih, aku kenyang ni. Ya, masih ya? Sorry. Itu. Aku lupa ulot ni. Aku putih. Jatuh dah apa? Tak ada, dia ambil pada ni, dia bagi. Macam mana nak makan? Macam mana nak makan? Ha? Nak ambil ya? Ha? Lepas ke dok ni? Dia ni, kembung ni. Baik dengan lah. Baik dengan lah. Baru lah, homeboy. Tu. Yeah. Bet tak berat apa. Okey. Boleh. Alright, jom. Kita dah settle beli apa yang betul lah. Aku tak tahu aku main beli tu. Alright. Okay, jom. Let's go. Tu dia tu. Sambung lagi jam. Mampui. Main kamera Hela ni lah. Kalap benda ni lah. Banyak jalan jam. Hari ni hari Jumaat pula. Oh dia tu. No. Ui bah. Lomak ngeri. Lomak ngeri. Whoop. Alright. Kita dah nak sampai BHP. Kita isi minyak tu. Lepas tu kita turun Petronas Simpang Pulai.
Kita isi minyak pula kat situ, top up. Lepas tu kita turun highway, balik Penang terus. Gitulah kira-kira. Mantap weh. RM4. Lima. Tahu. Dia banyak lah. Okey. Sikit kau Kuat siang. Dia apa duit? 48 RM4 ya? Boleh ya tu. Boleh. Boleh? Ada? Hah? Bukan lu. Okay, haha. Kita dah isi minyak semua. Dan ni kita sambung perjalanan kita. Ke 5. Setengah. Okay, jom. Dah isi minyak dah, RM4. So lah ni kita sambung perjalanan kita balik. So next stop, kita berhenti dekat Petronas Simpang Bulai. Lepas tu kita naik highway. Okay, let's go. Dah stop. Dah naik tu syok. Whoop. Aduh. So kita tak berhenti dah hari tu. Kita balik terus ya. Ui, berkabut bos. Woo. Kabus bos. Sejuk weh. Aduh. Lemak. Berkabut ni. Kamera nampak tak dah? Nampak. Ini bosur. Wow, gila jalan. Ya Allah. Ini kalau pakai apa MBX, pakai rim Xtero, apa pakai tok parit ya. Dah. Tuang kata jalan kita, jalan Malaysia. Jalan Malaysia orang kata. Go. Kosong. Dalam kosong. Okay, keluar, jom. Keluar. Wop. Kita dah sikit, kita dah sampai Petronas Simpang Bulai. Cuma mampu nak main corner tak boleh. Jalan teruk. Lepas tu nak laju pun tak boleh juga. Kereta lori apa banyak. Temui tuan ni kena buat apa? Kek jubok ni. Lori tu tak boleh piu. Buat tak kena. Petronas 100 meter. Okey, sampai dah. Terkencing dengan sikit jubok. Package. Alright, kita masuk. Allahu Akbar. Okay, kita sambung balik toilet Palu. Isi minyak promo dulu tak? Tunggu yang lain lah. Okay, kita take 5 sat, take 5. Oh, take 5. Ayo, jom koi. Pikai.
Sobat nampak mata julinya. Ya. Panas. Relax Ni tak? kat Malaysia. Tadi duduk atas tu. The real Malaysia. Atas tu Mofik lah tu. Okey, kita dah isi minyak. Dah minum air bawah mo. Dan ni kita on the way ke Sungai Perak, RNR Sungai Perak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dah nak sampai terowong. Nora 500 meter di hadapan. Kita record memang kita. Dia. Okey kan, kita sambung balik perjalanan kita. So kat sini dia tulis kawasan rehat Sungai Perak. Alright, 10 km. Okey, baik aku record yang kot. Kata highway ni tak ada apa sangat pun kan. Alright, let's go. So rehat Sungai Perak. Okey, kita dah sampai RNR Sungai Perak. Panas minyak turun satu bawah. Oi, minyak tak ada apa? Hei. Ada? Jumuk hilang. Minyak lepas. Sampai Bukit Gantang ke? Dah Bukit Gantang apa kan? Ni bawa minyak habis. Ada je. Isi RM2, RM3, RM2, RM3 lebih ya. Oh, kali RM5. Okey lah. Pak. Turun satu bawah. Murah ah. Okey, dulu. 24 kilo Bukit Gantang. Bukit Gantang ada stesen minyak. Ada kan? Semak tau. Badan pergi dengan ni. Relax lah. Tu orang kata tokel tau. Tu orang kata tokel. Wui, toilet ah? Kita naik batu tu ngomong buat. Okey. Sama boleh jalan kita. Kita berhenti kat depan sikit. Bukit Gantang. Clear. Ribet. Okey tak? Allah. Jangan. Okey, jom. Alright, kita sambung perjalanan kita. Ya Allah, panas. Okay, let's go. Tahan RM2 je. Aku RM2 Sini. Alah. Okay, saya isi minyak dulu tak tau. Kita sambung balik. Kita berhenti semangat kau ya. Semangat kau. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung. Kita berhenti dekat Semanggi pula.
Alright, kita dah sampai Gunung Semanggoy, RNR Gunung Semanggoy. Hah? Juru ya? Ada juru. Juru. Minyak cukup ya? No. Kalau pun tutup apa? No. Tak tutup. Tak kelam minyak. Banyak air. Kalau bosok nak undi eh. Pibu ya? Tu, kereta belakang. Boleh kan ini aku undi eh. Ha, direct juru ya. Try juru nak tengok tahap boleh pergi. Nanti juru lah. Juru. Ya, jangan boleh lah. Aku pun nak pergi Simpang 4. Simpang 4. Tak ada editing tau. Mana? Apa ni? Depan pada jauh ni. Okay, jom. Yo, kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah nak sampai Juru, Tol Juru. Kita minyak pun tinggal 2 bawah. Kita singgah isi minyak tu. So lah ni tinggal kami bertiga kot. Big kecil dah, mungkin dia dah turun exit sebelum ni kot. Tak pasti exit mana. Ya tadi pun dah salam semua dah kan. So next time kita jumpa dia lain. Kita berhenti Petronas. Jom. Alright gang, kita lajak depan ni. Kita berhenti dekat Petronas sebab nak pakai settle kan. Okay, kita dah sampai RNR Juru. Kita nak isi minyak dekat apa, Petronas tu. T-Max Smart bos. Alright, kita masuk RNR Juru. Minyak pun dah tinggal 2 bawah. Kita isi minyak dulu Zat. Aduh, sakit jubuk. Sakit jubuk ni. Petok jubuk. Ni orang kata petok jubuk lah. Jubuk petok lah ni. Aduh. Minum lu. Ongat amoi. Kalau dia enjin tak nak panas ha. Pak sampai lah. Ha? Dia kerja enjin tak panas-panas. Okey, jom kita balik rumah. Okey, kita dah settle isi minyak soalan ni. Dengan jubuk lenguh ni, kita balik rumah dah. Atur rehat lah. Kalau jam dah nak dekat pukul 5 lah. Alright. Video ride untuk kali ni mungkin sampai takat ni je lah kot. Tak ada apa yang menarik sangat pun. Sebab ride kali ni pun cuma untuk running motor tu. Nak dia apa, Bayu pun nak running motor dia. Tiban pun apa, first time motor kan, baru beli kan. First time nak bawa jalan jauh. So alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Pi dan balik alhamdulillah 4 biji, tak ada satu masalah apa pun. Alhamdulillah. Till next time, peace and bye bye. Gua gerak lu.